Pagi ini, kru 999 dalam perjalanan menuju bengkel yang dipercayai menggunakan alatan tangan dan mesin untuk operasi mereka. Apa yang akan kami temui, ikuti pendedahannya. Baiklah, hari ini saya bersama kru 999 akan menjalankan satu kegiatan serbuhan ke sebuah lokaliti yang dikatakan sedang giat menjalankan penjualan produk menggunakan bahan-bahan yang dikatakan rahsia di sebuah kawasan yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia, di mana ia terletak di dalam satu institusi pengajian awam, iaitu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, bertempat di bengkel Fakulti Teknikal dan Vokasional. Kehadiran kami mengejutkan semua yang berada di lokasi. Dalam keadaan panik, beberapa individu nekat melarikan diri mencari peluang untuk menghilangkan diri dari kawalan kami. Namun setiap pergerakan mereka diperhatikan, setiap langkah dapat dikesan. Dengan koordinasi dan kerjasama pasukan, perimeter dikawal ketat, setiap sudut, setiap laluan keluar diawasi sepenuhnya. Baiklah, akhirnya kru 999 bersama dengan polis Diraja Malaysia berjaya menumpaskan sindiket ini meskipun terdapat cubaan untuk melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Akhirnya, pemeriksaan kami membuahkan hasil apabila pelbagai peralatan berjaya ditemui. Yang ni alatan apa? Macam mana cara guna dia? Okey, ni sebenarnya APF. Dekat sini kami gunakan untuk kami apit lah kayu-kayu yang besar untuk kami pastikan suatu macam kami buat kerja tu, kalau kami nak gam ke cantum-cantum kayu, dia terlekat elok. Lagi satu, APF ni dia boleh laraskan lah ikut kita punya saiz kayu yang kita ada. Lepas tu kita boleh ketatkan supaya dia tak berlari sewaktu kita nak gam ataupun nak cantumkan kayu-kayu yang kita nak buat. Kalau yang ini, alatan apa pula ni? Ini rotor cik. Rotor ni kami guna untuk untuk ratakan permukaan kayu, ataupun kalau kami dapat tempahan customer nak yang ada ukiran-ukiran dekat lekuk kayu, kami akan guna rotor ni lah. Dia juga boleh juga untuk buat kami lubang kayu dengan ada corak dia. Macam mana melubang? Okey, kalau nak gunakan dia ni cik, dia akan pegang macam ni, tapi dia punya mata ni dia ada lain-lain cik. Jadi kita boleh pilih lah nak corak yang macam mana. Setiap mata ni dia ada corak dia yang lain-lain lah. Jadi kita pilih, kita pasangkan dekat sini, kuncikan ketat-ketat, lepas kita boleh guna onkan je, tapi dia kena pegang kemas lah. Dia tolak. Semasa siasatan sedang dijalankan, salah seorang pekerja lelaki bagi kedai perabot ini telah menunjukkan cara-cara penggunaan mesin rotor sebagai mesin prakeemasan produk. Kekuatan genggaman diperlukan semasa menggunakan mesin ini kerana terdapat getaran yang kuat semasa mengendalikannya. Okey, ini macam contoh lah dia punya corak-corak lekukannya. Jadi kalau kita menggunakan rotor tu, kita boleh buat dia punya kemasan macam ni lah. Kiranya design yang macam ni. So setiap lekuk ni dia ada mata dia berlainan lah. Macam ni mata dia lain pula, yang ni kita gunakan mata dia lain pula. Jadi itulah penggunaan rotor ni. Yang ni apa pula? Oh, kok ni sender cik. Dia untuk buat kemasan nanti. Sebelum kita nak buat cat nanti, kita kena buat kemasan untuk licin ke dia atau ke permukaan ni. Contoh kayu asal dia untuk licin gini cik. Lepas tu kita kena licin ke dia dulu lah sebelum untuk cat ni. Macam mana cara guna dia? Okey, cara guna dia cik, kita kena letak gini. Kita kena pastikan kertas pasir ni semua molek lagi, boleh guna lagi. Okey, lepas tu kita klik ya kertas pasir tu ni, kita buka klik ni, kita letak kertas pasir tu. Lepas tu cara guna dia cik, kita sebelum kita on switch tu nanti, lepas tu kita on ni, kita letak dah ni, kita on. Lepas tu kita kena pastikan ni gerak semua, jangan tak boleh duduk setepak ya. Nanti yang hati sini ya. Seterusnya, siasatan lanjut dijalankan kepada pekerja lain yang menunjukkan mesin sender yang kononnya agak eksplosif dan sukar dimiliki, sekaligus menunjukkan cara penggunaannya. Yang ni apa pula ni? Okey, ini adalah kikir parut. Fungsi dia adalah untuk membuang dan meratakan permukaan kasar pada bahan kerja seperti kayu, dan ia ni sesuai untuk kerja pra-pemprosesan sebelum kemasan halus. Cuba demo. Okey, first kali pilih saiz kikir yang sesuai mengikut saiz kayu. Yang kedua, pegang kikir dengan betul dan kemas. Kalau orang kidal menggunakan tangan kiri, tapi kalau macam saya menggunakan tangan kanan untuk menyokong daya tolakan.
Dan untuk mulakan, halakan kikir ke kawasan yang nak dikikir dan lakukan pergerakan sehala seperti ini, dan sudut yang sesuai adalah 30 hingga 45 darjah. Hasil siasatan mendapati bengkel ini mula beroperasi sejak tahun lalu semata-mata untuk mengaut keuntungan dengan menjual produk pada harga tinggi. Pemilik kedai perabot ini mendakwa bahawa penggunaan peralatan tangan dan mesin tertentu menyebabkan kos pengeluaran meningkat, namun hakikatnya tujuan utama hanyalah untuk meraih keuntungan berlipat kali ganda. Untuk itu, sebagai pengguna yang bijak, adalah penting untuk kita memahami fungsi sebenar peralatan seperti kikir, APF, mesin rotor dan sender agar dapat membezakan antara produk yang berkualiti dengan yang sekadar mengambil kesempatan. Dengan itu, sekian daripada saya bersama dengan kru 999. Berjumpa lagi di minggu hadapan dengan isu yang lebih hangat di lokaliti yang berbeza. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.